Kerajaan Madani menerusi Kementerian Sumber Manusia KESUMA memperkenalkan 6 inisiatif baru di bawah Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra bagi tahun 2026 dengan peruntukan keseluruhan RM65.5 juta bagi memperkukuh pembangunan sosio-ekonomi masyarakat India. Menurut laporan, Mitra kini diperkukuh sebagai sebuah jabatan di bawah KESUMA selepas mendapat kelulusan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA sekaligus membolehkan pelaksanaan program pembangunan komuniti dilakukan secara lebih tersusun dan berimpak tinggi khususnya untuk golongan B40 dan M40. Antara inisiatif diperkenalkan termasuk program Celik Madani yang menyediakan subsidi pendidikan awal sehingga RM2,530 setahun kepada 4,000 kanak-kanak India keluarga B40. Selain program Tuition Madani, Kalvi Madani melibatkan 5,000 pelajar SPM dan STPM dengan permohonan dibuka mulai 5 Jun ini. Mitra turut memperkenalkan bantuan geran usahawan sehingga RM50,000 menerusi Uyarvu Madani, subsidi dialisis Arogya Madani serta bantuan kebajikan tunai Madani untuk keluarga India B40. Selain program Madani Rakyat Komuniti India yang akan dilaksanakan di 38 daerah di 9 negeri.